korang nak tak 4 tips untuk lebih sihat yang saya suggest untuk Azam 2026? Yang pertama, bangun dan bergerak selama 10 minit pada setiap jam. Yang kedua, tingkatkan cahaya matahari pagi. Contohnya macam korang pergi taman, tasik, korang dapatkanlah matahari pagi tu, and then korang pergilah brisk walk atau jogging atau berbasikal pun boleh. Yang ketiga, kawal stres korang dengan baik. Yang keempat, lepas korang bangun tidur tu, terus minum segelas air. Tapi kalau korang nak lebih better, korang minumlah flask Uniwave air beralkalini. Ia bukan sahaja dapat menghilangkan haus, ia dapat bantu dalam proses detoksifikasi dan juga proses penghadaman. Flask ni juga dapat bantu untuk menyeimbangkan pH badan kita dan bantu kita hidrasi dengan lebih cepat. So, korang nak tak tahun 2026 dengan lebih sihat? Korang cubalah tips-tips yang saya bagi tu dan juga minum flask Uniwave air beralkalini. So, kalau korang nak order, korang boleh tekan link di bio.